Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini kami akan membincangkan tentang 7 jalan zina. Mengikut pepatah Arab, jalan-jalan zina ni ada 7. Yang pertama, nazara, pandang-pandang. Fa'ibtisamah, kemudian senyum-senyum. Fasalam, kemudian memberi salam. Fakalam, kemudian berborak. Famau'idah, kemudian membuat temu janji. Faliqa, kemudian berjumpa. Fazina, kemudian berzina. Dan akhir sekali, fannar, kemudian ke dalam neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya ia adalah termasuk dalam perbuatan yang keji dan salah satu jalan yang buruk. Dalam Al-Quran, segala ayat berbentuk larangan ianya dikira haram. Jika kita tengok balik ayat tadi, bukan zina je yang haram, tapi perkara yang mendekatkan ke arah zina juga dikira haram. Tujuan kita orang nak buat video ni adalah untuk menunjukkan kepada korang bahawa zina ni sungguh dekat. Lagi dekat daripada kita sangka. Hari ni kita nak cakap pasal jalan zina yang pertama, iaitu pandang-pandang. Okey, pandang-pandang kerana apa? Mengikut setengah ulama, pandang-pandang ini adalah kerana berpunca daripada syahwat nafsu kita sendiri untuk memandang seseorang. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, semua kena tutup pandangan. Kalau kau nak tahu, tengok movie pun sebenarnya kita tengok perempuan ke lelaki dalam movie tu. Jadi kau faham je lah benda tu haram ke tak. Sekarang ni kita tak kisah sekolah agama ke, sekolah biasa ke, semua tak kisah pandang-pandang ni. Kita movie kita tengok relax je, tak rasa bersalah pun. Padahal semua tu aurat. Kamu tak tengok, tak kisah tak Korea ke, kita Melayu ke, cerita orang putih ke, semua tu aurat. Kalau kamu semua perhatikan, tengok TV Al-Hijrah pun kadang-kadang ada aurat yang terdedah. Bagi saya, TV ni tak patut harus tengok lah. Hanya tengok channel yang faedah seperti Oasis, Al-Hijrah dan channel yang mempunyai pengajaran yang baik. Kenapa pandang-pandang ini adalah jalan zina yang pertama? Kerana pandang-pandang ni benda perkara yang paling senang kita nak buat. Kita tak perlukan keberanian, tak perlukan hati, hanya pandang, tengok je. Pandangan juga buat kita mudah lupa ingatan. Contohnya Imam Syafi'i dulu hanya dia tengok kulani perempuan je, sampaikan dia ulang benda tu 100 kali perkataan tu, tapi dia tak ingat. Sebab tu lah ulama-ulama dia menjaga pandangan mereka. Jadi yang kedua ialah senyum. Ada orang kata senyum dengan sedekah, tapi senyum pun kena pada-pada. Tak ada kat semua orang kau nak senyum. Kat alam reality, kalau kat alam maya pula, korang letak emoticon ni sebab takut nak mulakan conversation. Tak nak perbualan korang tu krik-krik, tak nak hambak. Step yang ketiga, bagi salam. Lepas kau dah senyum-senyum, takkan kau nak bilang macam tu je kan? Mesti korang nak teruskan lagi, nak pikat dia. So, start dari sini lah korang akan mulakan hubungan dengan dia. Korang akan mula beranikan diri, nak tegur dia, nak bagi salam kat dia. So, mula-mula test je dulu. Bagi salam, tanya khabar, awak sihat, awak nak makan belum? So, bila dia dah jawab, korang akan rasa happy gila. Rasa nak buat lagi, nak cakap lagi dengan dia. Dari sini lah korang akan menjerumus ke step yang keempat, iaitu sembang. Jadi yang keempat ialah berborak atau chatting dengan alasan kau nak tanya kerja rumah, tapi kawan sejatina ramai lagi, tanya juga dengan yang berlainan jantina. Tapi kau tanya satu soalan je, lepas tu mulalah melencong ke tempat lain, tanya perkara lain. Ada orang dia tak tanya pun kawan berlainan jantina dia, tapi dia dapat juga sekolah biasa. Dia mulalah bersembang, dia membang masa sekolah tapi tak berapa nak sekolah dan lain-lain. Saya menceritakan tentang 7 jalan ke arah zina. Yang kelima ialah bertemu janji. Temu janji tu bila mana telah berchatting di dalam WhatsApp, Facebook atau WeChat, dia akan timbul satu perasaan yang ingin bertemu dan berjanji. Temu ni dia permulaannya dia ingin bertemu secara mungkin secara berkumpulan. Lama kelamaan secara berdua-duaan. Maka itulah jalan menuju ke zina.
berjumpa, atau lebih kita kenali sebagai dating. Tahu tak berjumpa tu apa? Berjumpa tu adalah apabila satu individu atau kumpulan berjumpa dengan satu individu atau kumpulan yang lain. Tapi dalam konteks yang kita nak terangkan hari ini adalah berjumpa yang berlainan jantina. Kita ambil seorang ni, contoh kita ambil nama dia A, yang seorang ni pula B. A dia seorang lelaki dan B dia seorang perempuan, berlainan jantina kan. Diorang berjumpa. Bila diorang start berjumpa, start dating, start lah perkara-perkara maksiat yang lain. Bila dah start dating ni, kita takkan nak dating, nak cakap kan, mesti lah kita berborak sikit, dekat-dekat sikit. Lepas tu mesti lah sampai satu tahap kan, kita akan pegang tangan, duduk rapat-rapat. Lepas tu kan, bila dah buat macam tu kan, walaupun perempuan tu buat sikit je, dia macam kelip mata, tersenyum kan, lelaki dia rasa perasaan lain tau. Dia macam rasa macam melting. Tak melting. Bila dah rasa melting tu, dia akan kadang-kadang perempuan tu tak ada rasa apa-apa kan, tapi lelaki tu akan rasa macam pelik. Dia ingat, perempuan ni suka aku. Lepas tu diorang lelaki tu start buat masuk langkah dia. Dia ajak pergi tengok wayang ke, dia ajak naik motor dia balik rumah dia, dia ajak pergi tengok, dia ajak jom lah kita pergi study group kat KFC. Padahal pergi KFC buat apa je kan, study group McD ke, Domino ke, Nandos ke. Dari situ kita start maksiat-maksiat yang maksiat-maksiat yang lebih upgrade dia punya level. So dengan tu, jauhilah daripada berjumpa dengan yang berlainan jantina selagi mana tidak ada keperluan. Jalan yang terakhir adalah berzina. Bila mana kau dah buat janji dan kau pula buat perjumpaan dalam dating pula, kau buat perkara-perkara yang tak sepatutnya, seperti berpegang-pegang tangan, berpeluk, tepuk tampar, bercuit dan sebagainya, maka selepas kau buat benda tu akan timbul satu perasaan yang kau nak buat lebih daripada itu. Apa benda yang dikatakan lebih daripada itu? Ianya adalah zina. Jadi mulalah bawa perempuan tu balik rumah yang tak ada bajet tu, buat projek dekat belakang bangunan sekolah, ataupun semak samun yang bajet tinggi sikit tu, buat dekat hotel. Lelaki ni bila sentuh tangan perempuan tu pula buat tak kisah je, dia punya nafsu syahwat dia tak betul lah. Yang perempuan ni pula, lelaki kasih kata-kata yang manis, punya cair dia lain macam lah. Jadi sebabkan tu lah lakunya zina. Jadi pada sahabat-sahabat yang rasa dirinya pernah keluar dating atau berhasrat untuk keluar dating, maka berhentilah, batalkanlah hasrat korang. Sebab apa? Tidak mustahil korang akan sampai ke jalan ketujuh ini, iaitu berzina. Dan mana korang telah melakukan zina ini, sebenarnya korang telah melakukan perkara yang paling keji oleh Allah. Maka dalam masa sama korang akan rasa menyesal seumur hidup korang. Apa yang dapat kita simpulkan kat sini, perkara-perkara yang membawa kepada zina tu adalah haram. Ya, sumpah haram. Jadi kalau kita terlihat kawan-kawan kita mula terjerumus ke jalan ini, tolonglah, bantulah mereka, tariklah mereka tu menjauhi jalan tersebut. Sebab apabila mereka dah sekali merasa melalui jalan tersebut, susah untuk mereka tinggalkan. Jadi apabila kita sebagai kawan-kawan ni tak tegur mereka, biarkan mereka begitu, sekiranya kita buat indah tak indah je, tunggulah padahnya di akhirat kelak. Sekarang ni, kalau kita lihat dengan mata kasar kita, budaya berkapal dianggap seperti budaya yang normal pada zaman kini. Macam inilah apabila perkara-perkara yang mendekatkan zina menjadi satu budaya, maka dosa dianggap biasa. Sebelum saya mengakhiri video saya ini, ada satu kata yang saya ingin kongsikan. Apabila perkara yang buruk diamalkan secara meluas dan berterusan, terasa pula yang baik itu suatu kejanggalan. Akhirnya, yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Ini bukan silap mata, tetapi ini silap hati. Silap hati. Dan jika kamu mengikut sebahagian besar umat manusia atas muka bumi ini, nescaya kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 116. Dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahajanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Perkara yang membawa zina tu adalah haram. Central haram.
Macam lah, apa yang lepas tu? Oi. Teruskan. Dan jangan Saya, Alfonso di Abu Kaki, menceritakan. Dua, tiga. Okay, kenapa zina ni adalah jalan zina yang pertama? Zina adalah jalan zina yang pertama. Okey, kenapa pandai-pandai ni adalah jalan Sekian.